Kisha! Kisha! Tolonglah Ustaz, jangan. Jangan. Kisha? Kisha, saya tak... Sumpah demi Allah, saya tak tahu apa-apa langsung pasal semua benda ni, Kisha. Kalau saya tahu, takkanlah saya nak sembunyikan daripada awak. Ustaz, tolonglah, jangan. Ustaz cakap apa pun sekarang ni, Ustaz tak dapat bantu hati saya yang sakit ni, Ustaz. Kisha, awak tak salah, Kisha. Tak ada siapa yang salah, kita tak salah pun. Berulang kali, Ustaz, saya cuba terima Ustaz dalam hidup saya. Tapi satu persatu ujian tu datang. Saya cuba tapi sampai saya dah tak mampu. Saya sakit. Tapi sekurang-kurangnya bagilah saya peluang. Bagilah saya peluang untuk tolong awak, Kisha. Kalau betul Ustaz nak bantu saya, nak tolong saya, tolong pergi, Ustaz. Tolong pergi, jangan ganggu hidup saya. Ustaz nak ke saya buat perkara di luar jangkaan Ustaz? Ustaz nak ke? Yang mak ayah Kisha tu, mak ayah saya juga. Apa yang Ustaz bawa lawak ni? Saya dengan Kisha tu adik-beradik. Apa? Saya faham awak susah nak terima benda ni. Sama macam saya pun buntu lagi dengan benda ni semua, Cik Ringo. Tapi saya tak apa. Hidup saya tak seteruk Cik Kisha. Mesti tadi masa Ustaz bawa dia balik pergi jumpa mak bapak dia, mak bapak dia menghaki hamun dia kan? Kenapa tak bawa dia balik datang sini? Saya dah cuba dah, Cik Ringo. Saya dah cuba dah, tapi dia tak nak ikut saya. Saya dah paksa macam mana sekalipun dia tetap tak nak, Cik Ringo. Saya cari dia, saya ikut dia. Tapi dia sengaja larikan diri dia. Sekarang ni tak mungkin ada dekat sini. Dan tak mungkin nak jumpa kita pun. Tapi saya takkan putus asa, Cik Ringo. Saya akan cari dia sampai jumpa. Tapi saya minta maaf sangat-sangat, Cik Ringo. Saya nak minta tolong Cik Ringo. Kalau Cik Ringo tahu dia dekat mana, tolong beritahu saya. Macam mana? Okey. Alhamdulillah, Cik Ringo. Saya tak ada apa-apa dah. Saya dah okey. Sampai sekarang kau masih nak becik-cik dengan aku, tak payahlah aku panggil Ringo je. Terima kasih, Ringo. Sebab sudi melawat saya dekat sini. Riana yang suruh aku datang. Macam mana keadaan dia sekarang? Dia okey? Alhamdulillah. Buat sementara waktu ni dia tak ready nak jumpa kau dengan aku. Dia perlukan masa. Kita pernah jumpa ke sebelum ni masa kecil? Tak pernah. Masa mak ambil saya, dia dah tak duduk dengan diorang dah. Tapi saya pernahlah dengar pasal anak ayah ni. Tapi saya tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa Kisha tu. Sebab diorang tak pernah beritahu saya pun. Masa tu Ustaz umur berapa? 6 tahun. 6 tahun. Oh, sekarang ni aku tahu dah kenapa diorang ambil kau masa kecil. Sebab diorang nak kerang kau buat kerja yang Kisha kena buat dulu. Selepas Riana pergi ke rumah nenek dia. Tapi saya anggap semua benda tu untuk balas jasa baik diorang sebab ambil saya masa kecil, jaga saya. Dah banyak dah benda Riana lalui, Ustaz. Aku rasa sekarang lebih baik kau pergi jumpa mak bapak kau betulkan balik keadaan. Kalau tidak, Riana takkan sembuh. Mungkin keadaan dah jadi lebih teruk lagi. Perempuan tu lawa macam mana pun, tak guna. Kepala dia penuh dengan najis. Najis apa pula ni? Perempuan tu dah gila. Segila-gila dia, Ma. Mak tahu tak ramai yang sayang dekat dia tau. Ni, Mi dapat tahu yang Ringo dengan Chico diorang buat secret meeting dekat luar. Bincang pasal Riana tu. Dia bincang pasal apa? Tu Mi tak tahulah, tapi nampak macam skandal pun ada.